Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan satu topik penting dalam akidah umat Islam, iaitu hari kiamat dan kebangkitan semula, yang mana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita beriman kepadanya. Jadi hari kiamat ini ialah hari berlakunya kehancuran seluruh alam. Jadi pada hari itu semua makhluk akan mati dan segala sistem kehidupan di dunia akan terhenti, yang mana beberapa jam ataupun beberapa hari sebelum berlakunya hari kiamat ini, Allah akan tiupkan satu angin sejuk ini, yang mana apabila terkenanya kulit umat Islam, maka kita ni akan mati. Jadi apabila seseorang Islam tu dia masih ada sedikit iman dalam hatinya, maka dia akan mati. Jadi kecuali mereka ni ialah orang yang tak mati ni ialah orang yang kufur kepada Allah, orang kafir, yang mana mereka ini akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tanda-tanda hari kiamat ini terbahagi pada dua, iaitu tanda kecil dan tanda besar. Contoh tanda-tanda kecil hari kiamat ialah berlakunya banyak fitnah, kerosakan akhlak umat Islam, amalan riba yang berleluasa, dan ilmu agama yang semakin berkurang. Contoh bagi tanda-tanda besar hari kiamat ialah munculnya Dajjal, turunnya Nabi alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari di sebelah barat, dan banyak lagi contoh yang ada. Jadi tujuan berlakunya hari kiamat ini ialah sebagai penamat kepada kehidupan di dunia, yang mana kehidupan di dunia ini ialah kehidupan yang sementara bagi kita, yang mana kehidupan sebagai ujian kepada kita bagi menentukan sama ada kita ini bagi menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat kelak. Jadi pada hari kiamat ini semua manusia ini akan diadili, iaitu apabila berada di padang mahsyar. Jadi kita yang berada pada akhir zaman ini perlulah meneguhkan iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada akhir zaman ini banyak berlakunya maksiat, yang mana umat Islam ni imannya ni makin luntur. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang belajar agama, perlulah pandai dalam memilih kawan. Kita ni dalam memilih kawan, bagi kita ni berada dalam bi'ah Islamiah, yang mana orang di sekeliling kita ni ialah orang yang soleh dan solehah, agar kita ni terselamat dan terhindar daripada melakukan maksiat. Jadi yang kedua ialah saya akan bincangkan, iaitu kebangkitan semula. Jadi maksud kebangkitan semula ini ialah semua manusia ini akan dibangkitkan semula daripada kubur selepas ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi mereka ini akan bangun dalam keadaan hidup semula untuk dihisab di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi bagaimana berlakunya kebangkitan semula ini? Walaupun jasad kita ini telah hancur ataupun menjadi tanah apabila kita semasa dalam kubur,
tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Taala untuk membangkitkan semula manusia ini menjadi sempurna balik. Jadi setiap orang ini akan dibawa kepada mahsyar untuk menerima pengadilan. Jadi apabila di padang mahsyar itu semua manusia ini tak terkecuali para nabi dan para rasul akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Taala atas segala perbuatan yang mereka lakukan di atas dunia. Walaupun perbuatan itu sekecil zarah. Contohnya kita melakukan pahala yang kecil, sekecil-kecil zarah, akan diadili di hadapan Allah. Sama juga dengan dosa yang sebesar zarah pun akan diadili di hadapan Allah. Jadi kita perlulah banyak melakukan kebaikan. Sebab apa? Kita tak tahu kebaikan mana yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Kerana kita ni masuk dalam syurga Allah ni bukan disebabkan pahala yang banyak kita lakukan, tapi kita kena percaya yang mana kita masuk dalam syurga Allah ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di pada mahsyar itu Allah ini akan menghitung setiap orang ini. Ada 5 jenis orang yang akan dihisap di hadapan Allah. Kumpulan yang pertama ini ialah kumpulan yang mana mereka ini terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini buku catatan amalan mereka ni tak dibuka di hadapan Allah, sedikit pun tak dibuka. Mereka ini akan terus masuk ke dalam syurga Allah. Mereka ini bukan terdiri daripada para rasul dan nabi, yang mana mereka ini ialah umat Nabi Muhammad SAW. Kerana sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW ini akan masuk ke dalam syurga Allah. Yang ni special untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlulah banyak berdoa agar kita ni tergolong dalam golongan tersebut, insya-Allah. Golongan kedua ini ialah golongan yang apabila mereka ni akan dihisap, lepas tu mereka akan terus ke Telaga Kausar dan lalu titik sirat dan masuk ke dalam syurga Allah. Mereka sedikit pun tak masuk ke dalam neraka walaupun sesaat. Jadi maksudnya mereka ini, yang mana mereka ni akan terus masuk syurga Allah dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang ini golongan kedua. Golongan ketiga ini ialah golongan yang mana mereka ini akan masuk ke dalam syurga Allah dengan syafaat. Pelbagai jenis syafaat yang kita boleh dapat. Jadi apabila contohnya apabila golongan ketiga ini, seseorang itu akan ditimbang di hadapan Allah. Apabila pahala dan dosa yang sama berat, jadi dengan syafaat La ilaha illallah, maka beratlah lagi pahalanya untuk beliau masuk ke dalam syurga Allah. Itu untuk golongan yang ketiga. Golongan keempat ialah golongan yang mana apabila ditimbang, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Jadi golongan ini akan diletakkan di sebelah kiri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dosa kita ni lebih berat daripada pahala, maka neraka lah jawabnya. Jadi golongan ini akan masuk ke dalam neraka Allah. Yang terakhir ialah golongan kelima, yang mana mereka ini sama juga seperti apabila dihisap, dosa lebih berat daripada pahala, maka dimasukkan dalam neraka untuk diazab dan diazab untuk kita sampailah kita tak tahu apa lama, berapa juta tahun, 1 juta, 2 juta, 10 juta tahun, kita tak tahu. Tapi apabila tengah kena azab tu, tiba-tiba Allah panggil mereka ni untuk masuk ke dalam syurga. Macam mana? Melalui syafaat daripada kawan-kawan yang soleh, iaitu daripada ahli syurga. Jadi kita di dunia ini perlulah cari kawan-kawan yang solehah
untuk kita ni, kita tak tahu siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita apabila di akhirat kelak. Jadi kita ni ialah bersiap sedia. Kita perlulah selalu muhasabah diri, kita selalu bertaubat kepada Allah, selalu beringat akan kematian agar kita bersedia untuk membawa bekal di hari kiamat kelak. Jadi semoga ceramah ini mengingatkan kita bahawa hari kiamat dan kebangkitan semula ini adalah perkara yang pasti akan berlaku. Adalah kita mempersiapkan diri dengan amal kebajikan, segala kebaikan baik, dan bertaubat, dan kita terus taat kepada Allah SWT. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.